untuk bulan puasa kan, boleh ke orang nak still kejar untuk build muscle ataupun susah, tak payahlah? Bagi Amak, as long kita punya protein intake cukup, boleh build muscle. Boleh build muscle juga Boleh build muscle. Muscle akan build, tapi saiz badan overall dia susah nak besar bila tak cukup calories. Tapi muscle kita boleh padat lah. Dia nampak lebih lean boleh lah kot. Dia boleh nampak lagi cun, lagi definition. Betul, definition boleh. Akan nampak lagi lah. Sebab kita kurang calories kan. Tapi still maintain, make sure protein intake cukup lah. Protein intake cukup, cantik. Make sure banyak berat badan. Okay, kalau tak workout, ikut protein ikut berat badan. Macam Iman berapa berat? 84 gram protein kalau tak workout. Macam tu. Setiap hari. Wajib lah. Tak, kalau jangan tinggal, itu baseline. Tapi kalau workout, darab dengan 2 ataupun 2.2. Amal darab 2 je. Senang darab 2 jadi 84, darab 2 dapatlah lebih kurang dalam 168 gram protein. Senang kata. Tahu macam mana kira? Untuk protein? Betul, protein. Macam nak kira ayam. Tak. Okey, kalau 100 gram ayam, 31 protein. So Amal anggarkan 30 lah. So 100 gram ayam 30, 60, 90, 90. So Aiman lebih kurang 300 gram kalau tak workout. Okey. Sikit je. 300 gram ayam yang dah dimasak atau belum masak? Dah dimasak. Okey, lepas tu kalau workout kena darab 2 berat badan. So 160 kan. So 30 protein, 60, 90, 120, 150, 180. So lebih kurang 500 gram something 500 setengah gram ayam sehari. Menarik. Tak ada banyak mana pun. Tak banyak. Aman, biasa benda ni hari-hari. Kadang bila timbang ayam kan, dah 500 gram. Nampak macam banyak. Banyaknya, setengah kilo. Sebenarnya bila timbang, dah 500 gram lah. Sikit je sebenarnya. Jadi kalau mau masak, kalau tak tahu nak tahu kan, macam mana nak tahu protein tu cukup tak cukup, amalkan ayam mentah tu, amalkan lebihkan 100 gram. So contoh tadi tu 500 kan, amalkan lebihkan 100 gram. So bila kita masak dia akan mengecut. So dia akan potong lebih kurang 100 gram je. So dia akan jadi 500 gram. Kalau contoh masak 600, yang mentah 600, bila kita masak dia akan jadi 500. Amalkan lebihkan 100. Yang mentah tu. Sebab ada orang macam mana nak cukup nak kira kan. Bila mentah tu tiba nak masak, berapa ayam dia dah kurang, dia punya berat. So amalkan lebihkan 100 gram time mentah. Macam tu. Sebab aku sendiri pun aku memang tak pernah prep betul-betul makanan, nak kira apa semua. Jadi bila Amal cerita macam ni, macam tu rupanya cara dia. Ni ilmu baru untuk aku, untuk korang. Kalau contoh kalau hari ni protein intake 500 gram, lebihkan 100 gram masa mentah. Supaya korang masak dia akan mengecut, akan cukup dapat lebih kurang 500 gram juga. Cantik guys. Daripada 600 tu. Daripada Predator X. Mantap. Stay tune guys, next video. Kalau korang follow, tekan butang follow dulu